Assalamualaikum kawan-kawan. Pernah dengar tak kisah makanan dari syurga? Jom dengar kisah Maryam dan Nabi Zakaria yang penuh dengan keajaiban. Maryam seorang wanita yang sangat beriman kepada Allah dan rajin beribadah di mihrabnya. Satu hari, bapa saudaranya Nabi Zakaria terkejut melihat makanan yang ada di pintu mihrab Maryam. Siapa yang bawa makanan ni? Tanya Nabi Zakaria dalam hati. Keesokan harinya, ada lagi makanan baru muncul. Dia terus memantau, tapi tak nampak sesiapa pun masuk. Nabi Zakaria semakin hairan. Akhirnya Nabi Zakaria bertanya, "Maryam, dari mana datang makanan ni?" "Makanan tu dari Allah. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki." Nabi Zakaria pun terdiam dan sedar betapa Maryam adalah hamba Allah yang luar biasa. Subhanallah, hebatnya kekuasaan Allah. Ingat kawan-kawan, rezeki ni adalah 3 rahsia yang Allah sembunyikan pada kita. Nak tahu tak apa lagi 2? Shh, rahsia. Kavago, protect your wrist with us.